Korang, sis nak tanya. Kalau sis dedahkan dekat VTT ni, sikap-sikap sebenar dalam pengiraan yang sis buat ni kan, berkaitan dengan orang-orang yang ternama lah, sama ada VVIP ke, artis ke. So, kalau sis spill perangai sebenar mereka, toksik-toksik yang ada dalam diri mereka, kalau sis buka kan, korang rasa macam okey tak? Sebab kebanyakan manusia ni, especially selebriti, golongan VVIP, diorang takut tau kalau orang spill perangai toksik diorang. Kalau sis buka seorang demi seorang, apa pendapat korang? Makna kata lepas ni, orang yang jenis suka putar balik fakta, lepas tu golongan selebriti-selebriti yang fake, golongan kita kata perangai-perangai manusia-manusia yang ternama ni lah kan, yang acah-acah macam nak tunjuk dekat umum ni, konon-konon mereka ni orang yang baik, tapi hakikat sebenar belakang dia orang tu. Korang rasa okey tak kalau sis spill? Ke ada yang akan mesej ataupun ugut sis ke nanti?